Meskipun tersingkir dari saingan Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLE, Johor Darul Tazim, JDT, menerima habuan berjumlah RM6.72 juta. Ini berdasarkan hadiah wang yang diterima anak buah Hisco Munoz sepanjang menyertai kejohanan berprestij di Asia itu. Jika dipecahkan, JDT sudah menerima RM3.16 juta sebagai hadiah penyertaan awal. 3 kemenangan di peringkat Liga Timur ACLE menyaksikan JDT meraih RM1.2 juta. Pusingan 16 pasukan terbaik pula menyaksikan Harimau Selatan menerima RM790,000. Pentas suku akhir pula menyaksikan JDT menerima RM1.6 juta. Ini berdasarkan skim hadiah wang tunai yang diterima pasukan-pasukan yang menyertai akli yang diumumkan Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC. Ini sebahagian daripada penjenamaan semula kejohanan daripada Liga Juara-Juara AFC, ACL, kepada ACLE bermula pada musim 2024-2025. Kempen JDT berakhir apabila tewas 2-1 kepada juara bertahan, Al-Ahli di peringkat suku akhir. Meskipun begitu, 3 pemain dipilih pemain terbaik JDT oleh SofaScore. 3 pemain tersebut ialah Kapten, Nadzo Insa, Rui Nena dan Oscar Arribas. Arribas menjadi pemain terbaik Harimau Selatan dengan markah 6.9.